Assalamualaikum. Selamat petang. Pasal lembu kerbau dalam kandang ni dia kenal. Fikah ni kenal aku. Yang putih-putih tu kenal aku. Bila kerbau lembu ni tak ada dalam kandang hari tu, licin dah kena curi dah apa benda dah kata bagi tahu hilang tu. Yang Sultan aku bagi ngadu dekat Sultan Pahang tu kata dengan anak dia. Anak jadi wakil dia. Kata lembu tu dah hilang dah. Ya. Tak ada kenal-kenal aku dah. Tak ada perkenalan dekat situ. Dia pula nak buat aku nak kena buat pilihan. Dekat situ. Dia ada babitkan Sultan Pahang apa benda geng-geng midi ni. Geng anak, geng Pika ni, geng anak mak siabut ni apa benda ni. Geng Angah, anak Sari ni. Kita nak tanya betul ke tuanku ni nak terlibat dengan aktiviti diorang ni. Aku tak peduli siapa kau. Tahu saya tak peduli siapa awak tahu. Kenapa perlu kau curi? Yang anak Sari ni. Aku dah cakap apa benda video malam tadi tu. Pasal 4 orang yang kena tembak dalam rumah tu. Dekat pekan tu. 3 orang mati. Suami isteri dengan adik dia. Adik perempuan tu. Kan? Itu kejadian dia. Kan? Itu kejadian dia. Lembu ni dah kudip punggung dah. Dah kudip punggung dah. Hitam. Ni tak ada ke ni? Tak ada 15 ekor yang kecil-kecil yang putih-putih macam ni. Tak ada. Yang putih-putih macam ni 15 ekor tak ada. Tak ada. Yang putih-putih macam ni tak ada. Dah lesak dah. Yang Ana ni dia nak khabar aku ni nak kena buat pilihan pasal kambing ni apa benda Masitah ni. Angah ni. Anak Sari ni nak buat pilihan. Yang Pikah ni nak buat aku buat pilihan. Aku tak pilih mana-mana. Aku tak perlu buat pilihan. Ni aku nak bagi tahu kau Pikah ni, bagi tahu kau Angah. Ni apa ni Ana? Engkau yang kena buat pilihan. Kau nak pulangkan semua lembu-lembu tu, jumlah lembu-lembu dengan duit-duit yang kau curi apa benda sebelum pada ni, atau kau nak masuk penjara. Ini peguam tu minta aku buat video. Okey? Dia akan rujuk, dia akan bawa benda ni. InsyaAllah. Okey, ni peguam. Tim Aminatul ni. Tun Laila ni. Ni kena famous kan benda ni. Kau kena viral kan benda ni. Saya tak perlu buat pilihan apa-apa dekat situ. Pasal uniform polis tu, pasal kerja, pasal lembu tu, saya tak perlu buat pilihan apa-apa dekat situ tahu. Tahu? Bukan awak yang menentukan. Saya boleh tak boleh buat kerja apa benda dekat situ. Ketua Polis Negara mari, kata terus kami, tak ada apanya. Dia selagi dia tak mengganggu kerja buat. Sekarang ni, aku nak bagi tahu ni, Tun Laila ni dengan tim dia ni, dengan Cik Rashid ni, pasal haiwan ternakan ni tak mengganggu. Okey, pasal haiwan ternakan ni tak mengganggu, yang mengganggu tu, anak Sari tu. Geng-geng sedikit dia. Okey. Yang sedikit-sedikit curi lembu ni apa benda ni. Itu yang mengganggu sebenarnya. Okey. Terima tu. Yang pasal Ana tu dia nak kata kambing, sayang kambing budak Nazira tu. Dia nak kena curi kambing tu. Kan? Dia nak kena buat apa benda sketsa tu. Aku ada rakam benda tu. Aku sayang kambing lagi. Dalam tu. Pasal kambing aku boleh makan, aku boleh minum. Boleh pakai yang baru. Ada kehidupan. Dengan kau tak ada. Habis nak kena curi. Orang nak kena curi. Lepas tu kau nak melarikan diri, kau nak kena fitnah aku. Tak perlu ada dekat situ. Jadi status quo dekat situ. Dah lagi dah. Wey! Oh! Balik! Balik! Jamil, balik! Lembu ni kepenatan daripada malam tadi kena kejar ni. Daripada pukul 8.30 pagi malam tadi. Ni. Pukul 12 ni baru berhenti je.
satu baru berhenti je. Pensan, tak makan kawan ni. Kan? Pasal kerja buat rumah tu. Aku ni nak kena buat pilihan pula. Yang anak sehari ni, geng-geng scammer ni. Aku nak minta pihak polis siasat benda ni. Untuk komisen, jenayah komisen tu siasat benda ni dulu.